Madani terus bekerja. Assalamualaikum semua. Tidak dinafikan krisis bekalan global yang melanda hampir seluruh dunia memberikan cabaran kepada masyarakat termasuk kita. Tetapi, adakah kerajaan Malaysia hanya berpeluk tubuh membiarkan kita semua berdepan dengan cabaran global ini sendirian? Pastinya tidak. Dalam situasi ketidaktentuan ekonomi hari ini, kerajaan Madani hadir menyantuni rakyat. Beberapa insentif sentiasa diumumkan dari semasa ke semasa bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat. Terbaru, 5 Mei 2026, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan beberapa lagi tambahan insentif untuk rakyat. Bagi membantu meringankan beban pesawah, kerajaan bersetuju untuk menaikkan bantuan khas insentif pembajakan kepada RM300 sehektar dan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar juga telah diluluskan. Sejumlah 240,000 orang pesawah yang berdaftar akan menerima manfaat ini. Bagi membantu mengurangkan tekanan ke atas kos operasi peniaga kecil, kadar sewa premis perniagaan milik agensi persekutuan seperti MARA dan UDA Holding Berhad akan diturunkan mulai Mei 2026. PBT dan kerajaan negeri juga diseru melakukan hal yang sama. Program jualan ramah madani juga akan ditambah kekerapannya kepada setiap minggu di semua kawasan DUN dan turut diperluaskan ke kawasan desa dan kampung. Sasaran bagi tahun ini ialah 30,000 program. Jualan ramah madani yang terbukti berjaya menawarkan harga barangan sehingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran ini bukan hanya melibatkan syarikat besar tetapi peniaga kecil juga ikut turut serta. Semua ini merupakan bukti jelas betapa kerajaan sedaya upaya berusaha meringankan beban rakyat khususnya ketika berdepan dengan krisis bekalan global.